Kalau FD senang lah jumpa. Dulu masa aku cari Corona macam ni lah. Mercedes ni dia jarang duduk di tempat yang common macam ni kan. Dia tu kat sana aku nak kena lintas kot lah. Lepas biru macam baru colour dia cantik lah. Ni Merc ni KMG ni. Aku macam agak goyang lah main sini. Cuaca panas lah sekarang ni. Sekarang dah tak hujan lah guys. Tapi semalam hujan lah semalam. Malam lah masa aku tidur tu dah hujan. Tapi siang ni lebih kepada panas lah. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita bersambung balik lah video kita ni. Aku pun dah selesai tadi urusan dekat Pomade City. Aku salah gunting rambut kat sini guys. Aku cuba nak berhenti kalau ada kedai motor yang ada skuter besar-besar lah kat sini kan. Tengok macam mana kat depan tu ada kedai motor juga. Kalau aku rajin aku geram berhenti lah. Kalau tak kita terus lah balik lah. Ataupun target aku kita ronda Usha tengok kereta-kereta yang dekat Padang Temusu Sungai Petani. Aku teringin nak tengok kereta Merc AMG ya. Kereta hitam merah buah nak jalan. Salah betul. Kita pelan-pelan tengok. Sebab sini ada kuasa ada kedai motor. Ni Honda tu ya. Honda dah. Honda nak cari apa? CBR. Ni Honda weh, ADV. Ni sini kedai ni apa? Dia ni ada motor apa? Semua motor kecil-kecil lah. Dia bukan motor besar-besar. Kalau motor kecil-kecil kita gerak dulu lah. Kita gerak dulu. Kita ubah plan. Kita pergi tengok kereta pula. Kereta banyak.
Kalau kereta ni aku pernah viral dengan video mencari FD di sekitar ni lah, Yuskar Padang Temusu ni lah. Tahun 2020 sekitar macam tu lah kan. So kita ronda tengok lah kalau ada lah guys. Oi. Habis mana? Awak tiba untuk dah. Okey, kita scan lah pelan-pelan. Kita scan pelan-pelan. Kita tengok ada tak Mercedes hatchback AMG. Aku tak tengok belah kanan, aku akan tengok belah kiri je lah. Kalau FD senang lah nampak. Dulu masa aku cari Corona macam ni lah, tapi aku naik kereta. Ni naik motor macam bahaya sikit lah. Mercedes ni dia jarang duduk di tempat-tempat yang common macam ni kan. Selalunya Yuskar tu mesti Yuskar yang agak dahsyat lah. Banyak kan ni kereta tempatan okey lah ni. Banyak lah kereta tempatan. Ada satu lagi tempat tu dekat Tikan Batu. Yang tu ada FK8, FL5 apa semua tu, Honda Type R kan. Tu FD tu tak elok. Tak nampak rupa Mercedes. Dan belah sini bukannya Yuskar yang jual kereta Conti. Kita kena bercari Yuskar yang jual kereta Conti je guys. Ni BMW apa semua ni. Ni kemungkinan ada lah sini. Tu Mercedes apa tu. Tak ada. Tak ingat lagi zaman dulu lah. Aku main kedai ni lah. Sini ada sebiji tu FD yang lawa, tapi FD dah accident. Belah sana banyak kereta yang Continental lah. Tu Mercedes. Tu Mercedes tu lah. Tapi belah kanan pula sini ada FD lama tu. Ni dia tu. Belah sana aku nak kena lintas kot lah. Tapi nak lintas pun banyak kereta weh. Tu Fast Global tu. Masuk hang, mai kau ni siapa? Bukan tempat hang. Tak apa, tak happy lah. Tak happy. Tak apa, tak kalang kabut. Tak ada masalah guys. Kita terus je. Depan ada lagi. Tapi situ aku nampak tadi kan. Tu dia. Aku rasa harga dekat RM300,000, RM200,000 lebih tu. Kalau mau dia yang baru macam tu lah, AMG. Tak apa, kita pergi tengok yang depan satu lagi, yang dekat Tikan Batu tu. Woi, banyak kereta nak pergi Pantai Merdeka ke ni? Ni Tikan Batu guys, sini. Yuskar ni kat depan sana. Dah tu ni cross terus kat situ. Belah sana ada, sana Honda banyak. Bintang jangan kau terus begini.
akan kekal bersama untuk selamanya. Ya. In suasana. Kadang aku segan lah pula nak pergi Yuskar yang kereta mahal-mahal ni kan. Kita pakai macam mana kan? Kita pakai macam ni lah. Sini belah kiri ni. Jadi banyak kereta-kereta yang agak rare, kereta mahal-mahal, Recon. Lama. Memang tempat aku ni, port aku lah. Bau minyak udang. Saja nak pergi tengok. Dia tu ada FL5 Honda dia. Oh ni lah, ni Honda. Oh Honda ni Merc ni. Ada FL5 biru macam baru Dia punya color dia cantik lah. Nampaknya baru ya. Oh ni apa GTR Toyota. Ni Merc ni AMG ni. Kuning ni lawa kok. Terus biji lagi. Oh cantik lah. Abang nanti lah, aku macam agak goyang lah main sini. Segan lah, kita taklah ada duit sangat kan. Nak pergi mana ni? Saan? Kau mau pergi mana ni? Nak pergi Gampang lah? Mesti naik Grab. Lepas tu kena tinggal kat situ. Nak pergi ambil gambar sawah. Dapat tengok depan-depan pun jadi ya guys. Tu FL5 biru merah, Merc kuning tu. Wah, tu antara kereta idaman aku lah. Ok, video ni mungkin panjang lah kot kan. Aku rasa aku stop kat sini ya. Terima kasih lah kerana menonton video aku. Alright, at least adalah video untuk apa tonton kan di hujung-hujung minggu cuti sekolah macam ni. Okay guys, ada apa-apa pertanyaan sila komen kat bawah. InsyaAllah aku akan baca, aku akan reply lah. Sebelum tu subscribe dulu guys channel ni, subscribe dulu. Peningkatan bilangan subscriber agak kurang memuaskan lah sepanjang hujung tahun lepas. So dah boleh tahun ni aku target sampai 10,000 lah. Sekarang pun 7,000 lebih kan. Okay, kalau boleh dapat 10,000 Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Bye.